sudah pun ditutup. Silapan ambil bola itu terus kepada Arif Aiman. Antaran daripada Rebatan. Saya tidak nampak di mana kesalahan. Dia menggunakan body untuk membuat Lucas Crispin. Dorongan untuk Bergson. Kita boleh nampak apabila dia ada bola di kawasan tepi, apabila sudah ditutup ruang. Vieira, Arif, Bergson tidak offside. Antaran ke tengah. Semoga Selejo untuk Arif Aiman. Arif, acahan dari Arif Aiman. Dia diekori oleh Crispin. Cekik Merani ataupun Tem Merani. Arif Aiman terus. Arif Aiman masuk dalam kawasan penalti. Arif Aiman. Lancarkan gerakan serangan balas tetapi Untuk memastikan dia ada potensi untuk membuat pas kepada pemain lain, dan ada dua pemain Buriram halang pergerakan Arif Aiman. Buriram untuk menghalang Arif Aiman. Satu lorongan bijak dari Arif Aiman. Antaran ke tengah semula. Lepas dari Arif Aiman. Arif. Terus dari Arif Aiman. Nah, ini Arif Aiman berjaya mengalihkan ruang sendiri belum sendiri untuk buat percubaan, dan apabila bola itu masuk dalam kawasan kotak. Arif Aiman. Tunggu sedikit Lucas Crispin yang berada dengan rempatan dari jauh. Arif Aiman. Ya, jika mendapat set piece ataupun sepakan cuba terus sebegini, kita sebenarnya berharap Arif Aiman. Antaran dari Arif Aiman. Tanduk